Mental parents pun boleh jadi gila lah. Duit barang kemas, lepas tu bertumbuk, bergaduh, violent dengan mak bapak kan. So bila dia keluar, mak bapak ni tadi terima, tapi kepercayaan tu tak ada. Dia nak tolong semampu mana yang dia boleh tolong. So bila dia nak tolong kau mulakan kehidupan, dia bagi duit kan, dalam pemikiran dia mesti isak dadah balik ni Kang. Dia nak bagi motor ni Kang, kau pergi buat menyamun, merompak bagai kan. So diorang tak berani babe, sebab dia trauma dengan dia punya pengalaman yang sebelum ni. Betul. Tapi ada juga yang memberikan pertolongan. Tak semua kan? Tak semua. Tapi yang berikan pertolongan ni, dia bapak dia bagi dia sebiji motor pergi kerja. Bila dia pergi kerja, dia ada motor panjang lah langkah dia kan. Nak pergi kerja, dia nak kena mungkin dalam 5 km lah pergi tempat kerja. Port ada 3 kat situ dia nak kena lalu. Rumah tokan, rumah member yang biasa dia payung. So pemikiran si penagih dadah ni akan terganggu. Lalu keluar, alamak dia ni biasa payung aku dah trigger. Jalan depan sikit, dia ni mesti ada barang. Dia ni biasa tolak kan, mesti ada barangnya. Jalan depan sikit, pot tepak belonggok pula. So dia nak kena lalu kawasan tu kan berapa kali. Dan akhirnya biasanya dia akan relapse, dia akan hisap balik. So parents ni tadi akan percaya dia lagi ke? Susah parent nak percaya. So kat situ yang aku selalu bising, kenapa kau tangkap si penagih dadah, lepas tu dalam kau lepaskan dia tanpa sokongan, tanpa bantuan, dan kawasan persekitaran tu tak selamat untuk si penagih dadah ni.